Aku rasa kita kena menang satu-satu man. Premier League season ni, UCL season depan. Aku rasa Aku member ni takut kalau Arteta menang, Arteta dengan Klopp sama. Trofi sama. Dua-dua ada EPL, Are you serious right now, dua-dua ada bro? UCL. Dalam video ni kita nak borak pula tentang Arsenal lagi. Semua Arsenal season ni banyak sangat. Man, dalam waktu kita record ni minggu depan. Tapi aku maybe post dah nak dekat lah. Ada satu match terbesar dalam hidup kau sekarang ni. Last time korang masuk ke UCL final adalah 2006 melawan Barcelona dan korang kalah lah, of course. Waktu tu Barcelona, Messi, baby Messi, Xavi, Henry lawan korang. Sekarang ni kau kembali tapi melawan PSG, iaitu kelab yang senang cerita PSG season lepas winner etc. Aku rasa cuak juga lah untuk kau man kalau aku jujur. Okay, Bos. so first kali kita borak ni je lah. Simple. Boleh ke Arsenal menang ni? Apa chances dia, probability dia untuk kau, man? Kalau dari segi neutral lah, aku boleh cakap the chances were never low. The chances would be low but never zero. But aku lah, personally aku cakap, aku rasa team ni boleh pull it off lah. Tapi dengan syarat tak boleh bottle lah. Mindset memang kena now or never. And if something goes bad, tak lay down, terus fight until the end. So for me, PSG is the final boss lah after all. Final boss. Final boss. Need a real one. Okay. Need Dam, a real aku 1% chance. 99% fail. So we need all defense to turn up. That declaration moment is not done though. Memang kena ada time final nanti. Okay. So soalan next aku tanya Naufal lah. Setakat kita tengok Arsenal, lepas tu kita tengok PSG dah menang season lepas. Kalau kau nak tengok macam mana, nampak macam kita fan Arsenal Aku nak tanya basically, macam mana Arsenal nak menang? Apa benda yang diorang kena buat kalau nak kalahkan PSG? Lepas tu aku maybe vice versa. Aku akan cakap apa benda yang PSG boleh buat untuk kalahkan Arsenal. So kita boleh tengok dua-dua team. What is their winning punya recipe lah basically for each team. Well, sekarang ni kita tengah borak tentang juara England menentang juara France kan? France. Itu satu fact yang menarik lah. Memang dua-dua dah dideclarekan juara kepada kelab masing-masing. Kedua, aku rasa pertembungan ni pun sangat menarik sebab kita ada macam saya cakap, juara bertahan kan, PSG. Satu lagi sisi yang menarik adalah kita sekarang jumpa satu tim yang PSG yang memang the best, aku rasa personally the best attacking line in Europe sekarang, in the world. Dan juga Arsenal yang sekarang ni adalah the best defensive line di arguably di dua. So aku rasa ni adalah clash yang memang sangat-sangat interesting lah. So itu first kali apa aku nak cakap lah. Tapi saya untuk menjawab soalan kau Mel, apa yang Arsenal perlukan adalah aku rasa benda ni Arsenal dah aware. Ni apa aku cakap tadi jugalah, apa yang Arsenal tak ada sebelum ni. Kenapa diorang selalu bottle as a number 2? Of course macam dia cakap pasal luck lah, sebab Manchester City semua pun tak underperform this season menyebabkan diorang boleh menang. Tapi aku rasa tak boleh nafikan juga the fact that diorang ada that psychological determination dalam team ni yang dah pun diserap dan dipercaya, yang memang dah di-convince lah dalam semua aspek Arsenal. And in fact, tak salah aku, John Kroenke the guy, apa nama? Anak Stan Kroenke Josh Kroenke. Josh Kroenke pun ada, dia ada buat statement, dia kata macam even after orang tanya dia apa dia punya reaction pasal, not long after the declaration of championship tu, dia make a statement yang we are not to stand still after this win. Maksudnya dia takkan relax lah. Padahal diorang dah still in pursuit of something, which aku rasa is the right mentality untuk menang, especially bila kau game final kan. Untuk and aku rasa William Saliba pun ada make a statement cakap yang macam we are here to prove the doubters wrong. So aku rasa exact mentality yang aku harapkan, which Arsenal dah tunjukkan. Apa yang diperlukan adalah untuk execute and to have that firm belief on the day, dan juga
tactical aku rasa Arsenal pun memang, aku rasa so far memang antara tim yang boleh untuk kalahkan. Dan aku rasa diorang just perlu stick to their strength dan juga good luck untuk defend Dembele, Kvaratskhelia dan Doué or siapa-siapalah yang akan defend dia. Tapi aku rasa Arsenal can make it. Aku root for Arsenal to win the first UCL title ever. UCL ever. By the way, aku berdiri tau tiba-tiba. Kalau nampak tiba-tiba hafal aku tinggi kan. Okay. Aku tengok PSG. Okay. Sebagai, of course yang sebenarnya pernah kalah dengan PSG siapa? Liverpool season lepas. Arsenal kalah kan season lepas. Yang kalahkan Lawan PSG ke yang kena yang kalah dengan PSG? dikalahkan oleh PSG. Liverpool, Betul. lepas tu Arsenal of course. So PSG ni bukan stranger lah tu kalahkan big club. Contoh lawan Bayern pun diorang kalahkan. And then lawan, kita tak jumpa lagi kan tim PSG ni. Real tak jumpa lagi kan. Belum Tak, jumpa lagi tak ada. Mbappe. Mbappe belum jumpa lagi kelab lama dia. Okay. One of the things yang Naufal sebut tadi tentang attacking prowess dia lah boleh kata. Diorang memang very free flowing dan flexible. Dembele striker, Doué belah kanan, Kvaratskhelia belah kiri. Tapi every time kita main atau every time kita tengok diorang main, diorang bukan kekal macam tu pun. Kadang-kadang Kvaratskhelia dari kiri masuk ke tengah, kadang-kadang Doué pergi ke midfield, kadang-kadang Dembele pergi kiri, pergi kanan. Aku tak tahu Arsenal punya defense pernah lawan ke tak macam tu. Tapi aku rasa in terms of PSG nak menang, diorang simple je. Kena avoid playing the physical battle. Sebab apa? Kalau kita tengok the whole team PSG lawan team Arsenal lagi ramai player yang aku boleh kata physically more powerful. Contoh Rice, stamina tinggi, badan sadar boleh kata macam tu kan. Lepas tu Gabriel dengan Saliba of course tinggi. Gyökeres kat striker. The whole spine tu termasuk left back dengan right back. Kau bayangkan left back right back biasanya lari ke atas kan. Speed, overlap ke atas, etc. Support winger. Ni diorang main centre back kat left back dengan right back tu. Hincapié lah atau Calafiori ataupun Timber. Lepas tu baru-baru ni Luis Kelly main midfield. Siapa lagi? Zubimendi Rice of course. Yang Lopez ni je lah mungkin winger sikit. Even Saka pun kuat kak. Bila kita tengok PSG, bukan nak kata diorang power ke apa, tapi in terms of physically, diorang semua more onto technically punya player. Maksud technically bagus punya player lah instead of more physical, more of an athlete. Diorang ni lebih technical. Kvaratskhelia power, ball on feet. Dembele pun sama semua. So, kalau diorang main their own gameplay tanpa kena dominate oleh Arsenal, aku rasa diorang memang boleh simple kalahkan Arsenal macam tu je. Macam diorang lawan Bayern. Defend belakang kosong, satu pass ke depan, Kvaratskhelia ke Dembele ke Doué, boleh score one on one terus. So diorang kena avoid physical battle yang macam chess match, macam kena lawan ni mark ni jaga ni jaga. Diorang kena keep the game open as possible untuk aku lah, untuk PSG. So the opposite of Arsenal, sebab Arsenal diorang memang main structured football. Arteta kata kau duduk sini, kau duduk situ. Kau ikut apa dia kata. So semua orang kekal masing-masing. PSG kau kena freestyle. Kau kena have fun. Biar Kvaratskhelia tu kat luar sana, biar Dembele kat sana, biar Doué kat sana. Semua buat kerja masing-masing. Of course midfield diorang pun power apa semua kan. So untuk PSG aku rasa just have a more open gameplay lah daripada Arsenal dan jangan kena lock up oleh diorang punya physicality tu aku rasa lah. Okay, aku nak tanya in terms of in the future lah. If one of them menang, okay. Aku tanya Adam, kalau PSG menang, kira back to back kan, kau rasa kau akan tengok diorang macam ni? This PSG team ni, under Luis Enrique ni, adakah diorang sama power dengan contoh Liverpool kau yang Salah, Mane, Firmino tu? Ataupun dengan kita orang punya CR, Bale apa semua ke macam mana? Team ni dah menang 2 UCL back to back kalau diorang menang. Apa kau akan pandang team ni lepas ni? PSG dia, kau tengoklah final tahun lepas, dia tibai Inter 5-0 kot. Inter tu dah lah defensif punya tu juga. Dia boleh 5-0 tapi Inter kan. So ni dia kali ni lawan club lawan Arsenal. So aku rasa dia dah prove dah. Dia boleh kalahkan tapi dia kalahkan Bayern, kira best team
one of the best team in the world juga. Bayern lah attacking pun Olise, Diaz, Kane Kane. best attacking trio juga lah. So dia boleh kalahkan kan dia match first leg kan. Semua berapa? 5-4 5-4 all out tu. 4. Betul. Yang all out. So memang attacking power dia orang boleh go all the way lah. So kalau aku nak banding dengan Liverpool Banding yang kau dulu, adakah tim ni boleh surpass diorang in terms of legacy? Faham tak? Maksud orang akan pandang, ui PSG 2024-25 ni tu macam sama power tak dengan tim-tim yang kita kenal macam Liverpool yang aku sebut tu, Real. Barca dulu maybe jauh sangat. MC Aku rasa yang season Haaland power tu dengan De Bruyne tu. Kau rasa macam mana? yang Liverpool tu mungkin boleh on par. Aku rasa Bale, Ronaldo, Benzema macam Jauh sangat. tu. Sabar. Put the gun down. Calma. Calma. Michael Jackson ni put the gun down. Okay. Bale, Ronaldo dengan Benzema. No. Yalah tu three-peat kan. Let Tapi maybe dulu. aku fikir pun dengan Bayern yang Lewandowski tu pun ni lebih kurang dah. Dembele dengan Lewandowski punya Bayern tu lebih kurang lah. Lepas tu dia punya defend pun ni power kat defend. Pacho dengan Marquinhos tu apa semua. Cuma ni je biasa team kan ada almost the same 11. Waktu diorang bina era tu biasa ada same 11. PSG ni Donnarumma season lepas, season ni keeper baru. Lepas tu tak tahulah macam mana. Keeper diorang kekal lah orang sama. Kan biasa macam dulu Alisson sama. Real ada Navas sama. Courtois sama. Lepas tu Bayern ada Neuer sama. Bla bla. Tu je lah bahagian tu. Aiman, aku nak tanya kau kalau Arsenal menang. What does this mean for Arsenal pula in the future? Adakah korang akan start a dynasty? Arteta akan jadi macam Pep ke macam mana? Ke ni one sekali, lepas tu kau happy dah. Kalau tak menang lagi UCL pun tak apa. Ke macam mana? Kalau jawapan sejujurnya aku kalau dah dapat hati UCL aku dah cukup bersyukur dah sebenarnya. Tapi in terms of projection, of course when diorang dah menang satu, the mindset is to keep winning lah. To keep because make no mistake, an achievement to win the Champions to win the Premier League. But for the project, bagi aku mungkin itu adalah satu stepping stone je, ataupun satu langkah untuk melangkah satu goals yang lebih tinggi, which is maybe diorang target nak quadruple ke and so on, ataupun jadi reigning champions for the next 3 to 4 years also. So for me, if they can win the Champions League, diorang dah capai satu mindset yang diorang sebenarnya they are one of the best team in the Europe, which not one of the best team in Europe, and they achieve another step, another level of mentality yang diorang rasa okay, this is what winners do, we keep on winning. Tapi mungkin kali ni aku first time tak nak 1% chance tu jadi. There is the first time, sorry man. Mungkin ni the first time 1% chance tu. Kau nak Tapi, apa, Fal? betul Okay, lah. tak apalah. Sebelum aku tanya, Apa aku nak tahu korang semua punya prediction lah, boleh kata, and then bagi tahu kenapa. Sebab aku dengan Naufal ni, kita orang Real punya supporter, ada kelab dari segi UCL lah. Pernah buat back to back. Selain yang zaman dulu tu, before this tak lah, itu European Cup. UCL tak pernah ada kelab. So kalau PSG menang ni, senang cerita boleh kata dia ada only second club. Lepas tu, diorang ada chance untuk buat kali ketiga next season kalau diorang power lagi tambah lagi kan. So aku pun ada fikir tak nak lah PSG menang. Tapi itulah aku nak tahu juga korang punya siapa korang support dan prediction korang. Okay, so start Naufal lalu. Kau predict berapa score untuk UCL final ni? Score Score agak difficult lah. Tapi aku rasa dia akan jadi closely contended match. 2-1 aku rasa. 2 untuk Arsenal. Aku rasa Arsenal akan menang. Okay. Sebab aku rasa momentum bila lepas diorang menang juara ni, aku rasa momentum sangat-sangat different. Diorang ada a sense of conviction yang diorang memang sebenarnya boleh buat. Diorang dah dominate. To me, it is the biggest league in the world. Despite apa orang nak cakap Spain ke ataupun apa, aku still rasa Premier League is the biggest
league in the world. So diorang dah tunjukkan diorang dah boleh untuk menang di England. So aku rasa diorang ada a renewed sense of conviction. Aku rasa diorang boleh menang untuk final. So prediction aku 2-1 Arsenal. 2-1. Okay. Aku senang cerita sama lah macam Naufal. Aku rasa aku pun akan support Arsenal sebab aku tak nak this PSG team, senang cerita. Dalam legacy Real, aku nak kita je kekal kat atas sana. So Yeah. macam team PSG ni memang threaten lah juga the position tu. So aku rasa aku selalu buat benda ni lah. It can be one way or another. Sama ada kalau PSG menang, PSG akan menang besar. Kalau Arsenal menang, Arsenal akan menang tapi tipis je. Macam 1-0 macam tu. So aku rasa aku akan go with Arsenal menang. Tapi extra time dan goal tu akan jadi set piece corner atau corner lah boleh kata. Header. La Oh. Decima. Royce pula dah. Asal aku sebut Royce? Rice. Salah. Rice tu. Lepas tu salah seorang Gabriel atas Saliba tanduk masuk. Aku punya prediction 1-0 Arsenal menang. Okay, Adam. Sorry. Apa, aku rasa kita kena menang satu-satu man. Premier League kan season ni, UCL season depan. dia tak boleh menang terus semua. Okay kan. Daripada quarter, semi, final, next season menang, aku terima kak. Tak, aku rasa member ni takut kalau Arteta menang, Arteta dengan Klopp sama. Trofi sama. Dua-dua ada EPL, dua-dua ada UCL. Dia kena Arteta tak ada Carabao lagi. dia kena satu-satu. one by one. So basically Adam tak nak Arsenal menang double lah. Tu je lah. Klopp tak pernah menang double kan? Bukan. Kita orang memang nak double tapi tak pernah dapat. Tak pernah dapat. Okay. Tak pernah dapat double tu. So Yeah. aku buat 3-1 PSG menang. Ui, 3. Okay. Dia kena first time masuk final kena kalah dulu kan. Kita orang dah experience dulu. Dah second time dah. sorry. Dia kena First time dah kalah dah. Tolong lah. final. Tak apa, final. Okay, Man, kau predict apa team kau? Oh, aku dah kalau boleh masuk final ni, kita manfaatkan segala masa kan. Bagi aku, dia harapnya dia recreate Istanbul lah dah. Recreate Apa? Kau nak apa? 3-0. Main kat mana? Hungary kan? Dua sama Ni kat Budapest Budapest. kan? penalti. Kejut. Dua sama penalti Arsenal menang. Tu memang ni. Kau nak melebih orang bagi kau final, kau nak kalah dulu, comeback dulu, lepas tu menang kat penalti. Dia nak Aiman nak ni kan. Aiman nak tu. Ada Montada. Nak remontada sangat. Tak ada. Aduh. Aku rasa Kau terima je corner goal. tak. 1-0 Gyökeres penalti. Oh, Gyökeres memang. Ni nak dia prove kalau- kau wrong Tu paling kan. sensible lah. Aku rasa tu paling sensible. Aku Tapi yang rasa lagi-lagi kalau Havertz score. Havertz kan menang lawan untuk Tuchel kat Chelsea dulu. 1-0 lawan City. Lepas tu Havertz score untuk Arsenal pula. Weh, gila dia kalau Havertz. Yang Werner tolong cover tu. Legacy lah. Werner. Weh, menarik Apa ke? prediction kau, Man? In the end? Oh, 1-0 Gyökeres lah tadi. Yes. Okay. Bayangkan lah. Minit ketiga lah. Minit ketiga, you kena dapat penalti gol. Lepas tu defend dia sampai mampu. Pak depan. Karambol terus. Ada. Memang tak betul lah allegation boring champion tu. Okay. So, kita orang semua kebanyakan predict Arsenal. Aku tahu orang semua tak suka Arsenal lah. Kebanyakannya orang semua sokong PSG. Kebanyakan sebab rival fans kan. So, yeah. Tengok betul ke tak lah.